Hari tu sempat borak dengan seorang kawan dari Negeri Sembilan. Mula-mula memang biasalah. Tiba-tiba dia tanya, kau perasan tak Negeri Sembilan dah banyak berubah? Aku pun tanya balik, berubah macam mana? Dia terus cerita, rupanya Google tengah bina pusat data bernilai RM1 bilion di Port Dickson. Hebat tu. Dekat kawasan yang sama, ada rancangan buat pelabuhan kontena pintar pertama negara guna teknologi AI. Oh, laju perkembangan dia ni. Sunway Seremban Central tengah dibangunkan. Lepas ni, kawasan sekitar stesen tu jadi bandar moden. MVV City pun sedang dibina. Bandar pintar dengan nilai pembangunan sekitar RM15 bilion. Hairan juga aku, kenapa banyak projek pilih Negeri Sembilan? Logiknya, pelabur besar takkan keluarkan berbilion ringgit kalau mereka tak nampak potensi dan yakin dengan kerajaan negeri. Yang bagusnya, ini bukan cuma tentang bangunan baru tau. Bila pelaburan masuk, peluang kerja pun bertambah. Anak-anak Negeri Sembilan ada lebih banyak peluang bina kerjaya. Tak payah hijrah jauh-jauh. Kemudahan asas pun makin baik. Jalan baru, nilai N-Stack sedang disiapkan. Stesen Seremban Central naik taraf. Laluan ETS memudahkan perjalanan utara selatan. InsyaAllah, kalau semua berjalan seperti yang dirancang, urusan harian rakyat pun jadi lebih mudah. Bukan tu je, beberapa masalah lama pun diberi perhatian. Jejambat jalan lama labu dibina supaya kesesakan dapat diredakan. Ada projek tempatan banjir Sungai Linggi. Harapnya lepas ni kuranglah kejadian banjir. Tapi aku tahu masih banyak yang perlu diperbaiki. Jadi sekarang ni kalau tanya sama ada Negeri Sembilan sedang bergerak ke depan, aku rasa kita boleh nampak sendiri. Memang banyak projek-projek yang sedang berjalan hari ini. Negeri Sembilan berada di landasan kemajuan. Pilih pembangunan kekal harapan.